terutama sekali faktor umur juga kan, sebab dah lebih 50 ni. Jadi bila kata jantung ni memang takut sangat lah. Tapi bila saya menjumpa doktor ni, direct saya dengan Dr. Rahim, dan dia buat ECG kan, jadi dia terang pasal jantung saya jelas sangat lah, terangan dan juga apa yang dia beritahu tu. Dan saya teruskan dengan apa hubung dengan dia lah pasal jantung. Harapan terbesar tu bila sebab antara kawan-kawan juga memang cadang dekat Dr. Rahim, saya jumpa Dr. Rahim, tapi bila jumpa dia terang apa, dan dia bagi ubat, lepas tu dia suggest untuk susulan. Kan harapan tu memanglah kalau boleh tu makan ubat juga. Dan memang macam tu lah. Tak mahu seterusnya nak pasang supering ke, nak buat bypass ke, operation kan, sebab apa pun takut benda tu. Dan harapan tu macam tu lah. Jadi apa yang dia bagi tu memang saya perhati lah, walaupun panjang awal tu makan ubat lah.